Yeah, open your mouth. I have to fight this. Kenapa makanan mahal tetap orang beli? Padahal ramai je cakap mahal, tapi kedai tu juga yang penuh tiap-tiap hari. Kalau ikut logik, orang memang nak jimat. Tapi realitinya, harga bukanlah satu-satu faktor bila orang pilih makanan. Kadang-kadang, orang yang bayar tu bukan sekadar bayar makanan, tapi keseluruhan pengalaman. Contoh yang paling senang, suasana tempat. Kedai yang selesa, cantik, ada vibe. Itu sendiri dah boleh jadi tarikan. Orang datang kedai bukan sekadar nak makan, tapi nak lepak, nak chill, nak ambil gambar. Jadi, bila harga mahal sikit, ramai masih rasa worth it. Lepas tu ada juga faktor jenama dan juga kepercayaan. Bila sesuatu tempat dah ada nama, orang lebih yakin dengan kualiti dia. Walaupun harga lebih tinggi sikit, mereka rasa lebih selamat untuk spend sebab dah tahu apa yang akan dapat. Dan satu lagi, pengaruh daripada media sosial itu sendiri. Bila satu makanan tu viral, orang jadi lebih curious. Betul ke sedap macam orang cakap? Dari situ, walaupun mahal, orang tetap sanggup nak cuba walaupun sekali. Dan kalau experience tu okey, mereka akan repeat. Jadi, bila harga mahal sikit, ramai masih rasa berbaloi. Selain tu, cara presentation pun main peranan. Makanan yang nampak menarik, unik ataupun lain daripada biasa, lebih mudah tarik perhatian. Kadang-kadang bukan sebab portion besar ataupun harga murah, tapi sebab dia nampak special. Akhirnya, semua ni berbalik kepada satu benda, iaitu value. Bukan semestinya murah baru berbaloi. Kalau orang rasa pengalaman, rasa makanan dan suasana tu sepadan dengan harga, mereka tetap akan bayar juga. Kesimpulannya, makanan mahal tetap laku bukan sebab orang tak kisah harga, tapi sebab mereka rasa apa yang mereka dapat tu berbaloi dengan apa yang dibayar.